Okey, yang paling special kita adalah gulai kambing lah. Kalau sini bagi kari kambing tu dia. RM20 ke macam ni? Kalau macam ni bawa kambing saja bawa RM12. Bagi lauk lain sikit je. Lauk lain kena apa? Daging. Boleh? Kita ada kari daging ni. Gulai daging. Gulai daging. Okey, bagi kari daging lah. So nak tambah lagi lauk apa tu? Sini apa? Ayam goreng. Kita ada yang goreng juga. Paha ada. Dada ada. Bagi paha lah. Paha solid punya Sampai ni Kita ada jelata. Jelata ni ada set dia lah. Set yang kita bagilah. So kita ada jelata. Yang special jelata kita tak pakai cuka. Kita buat yang terbaik punya. Orang mengandung boleh makan. Orang yang ada masalah pun boleh makan, insya-Allah. Cabai hijau untuk rasa taklah pedas sangat tapi okey. Sambal belacan kita asinkanlah. Selesa sikit. Ada dua jenis? Dua jenis. Satu ada belacan, satu tak ada belacan. Jadi ada pilihan. Orang tak makan belacan pun ada pilihan. Syarat ya. Baru lengkap. Oh dia. Okey. Cukup tak? Cukup. Harga macam ni. Kalau kambing saja komplit set 16. Kalau campur ayam RM5. Telur RM2. Ikan masin RM1 saja. Ulang-ulang kita bagi sekali include dengan dia punya set. Nak set bajet? Set bajet. Kita pun ada bajet, jangan risau. Kita bagi apa set bajet? Ayam masak merah. Ayam kita besar-besar je mah, potong 10. Ayam besar potong 10. Asyik bajet dia kata. Okey, kita bagi papadom tapi kita papadom kita tak boleh ni masak. Kita bagi asing okey. Kita bungkus bagi. Tu dia. Alright. Okey, ni set kita. Set bajet RM10 saja. Kita juga masak di sini. Makanan kita adalah makanan yang fresh. Lepas masak kita terus hidangkan pada orang. Ini periuk kita yang ketiga. Kita ada lauk yang paling istimewa adalah kari kambing kita. Kari kambing kita ni selalunya kita kena datang awal. Ataupun nak datang lambat boleh, telefon booking dulu. Kita juga ada ayam kampung. Di mana ayam kampung kita ada peminat dia sendiri. Daging hitam. Ni daging hitam ni tinggal minyak ni baru pukul berapa kita tengok dia tak pukul 12 hari. Dia datang pun periuk besar tengok. Special kita juga kari daging utara kita panggil kari utara punya. Kita ada bawang goreng juga. Kita ada juga ayam masak merah. Ayam masak merah kita ni pun special juga. Dia ada peminat yang tersendiri. Macam ayam kenduri lah. Macam ayam kenduri punya. Nak rasa ayam kenduri boleh main. Kita buka pada hari Isnin sampai hari Jumaat. Kita cuti pada Sabtu, Ahad dan juga public holiday. 9 sampai pukul 3.30. Beli lori alhamdulillah bermula daripada 2005. Peringkat awal kami berniaga di lori ni. Ni lori kami. Lori asal tu. Lori asal. Dia bergerak ke atas ke bawah. Tapi sekarang alhamdulillah kami dah statik dan kami jadikan dia sebagai nama je lah. Berani lori.